بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bawa perjalanan ke dalam ijaz Quran. Ijaz Al-Quran mana kita akan fokus pada satu muka surat saja. Itu muka surat yang kelima. Di mana dalam muka surat ini ada ayat 25 sehingga 29 surah Al-Baqarah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات orang yang beriman dan beramal soleh annahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sesungguhnya bagi mereka taman-taman syurga yang ada sungai mengalir di bawahnya. Dapat tiba jangan dikatakan Allah Azza wa Jalla قبل وأتيهم متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة terdapat pasangan yang bersih suci وهم فيها خالدون itu ayat yang 5 dan 6. Jadi kita akan bacakan ayat ini nanti satu. Allah ialah wahyu ilahi yang mana kedalaman luar biasa, di mana jika kita perhatikan satu muka surat ini saja kita huraikan dengan beberapa macam-macam ijaz. Jadi yang kedua surah Al-Baqarah ayat 25 di perumpamaan amaran dan konsep kehidupan Al-Quran dan tujuan untuk menghafal dan mengambil ijaz. Dia ijaz macam-macam ijaz secara langsung di dalam ayat ini. Jadi apa itu ijaz? Ijaz ialah keunikan yang tidak dapat ditandingi. Jadi dia sentiasa dapat dilihat. Jadi kalau kita tahu Aman Musa, maka apabila dilemparkan tongkat, maka tongkat itu dapat dilihat dengan jelas. Dan apa ni tidak perlu diterangkan. Inilah mereka akan kagum. Dan dalam makna surah 5 jadi Islam 5 dalam 5 tu kita boleh jadikan dia macam kategori 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 kalau nak kenal lagi 5 campur kosong, 5 kuasa 2 campur kosong kuasa 2. Jadi 25 jadi yang ketiga ialah 2 teruskan lagi 2 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 maka kita dapat 80. 9 campur 85 ialah 114. Tapi kalau kita 285 separuh dia ialah 42 kali 425 kita dapat sama macam yang kita dapat di sana. Surah yang bangka ni ulang-ulang ini merupakan satu bab dan dia makna yang bawa pada simetri makna harmoni ini kita akan bincangkan. Jawapan linguistik. Jadi dari segi ilmu makna surah ulangan ayat 24
Siban, Kapal Tepat, Taman-taman Bali, Sungai, suara ayat berkumpul yang saya baca tadi. Pasal bahasa lain ada tandingan. Ringkasnya dalam, jika kita lihat 3 kali ayat 27 dan 27, ayat 26, ayat 28, ayat yang kita ada 25, 26, 27, 28, 29. Jadi sekarang kita tengok 27. 27 dan 26. Dua puluh enam dan 28 ini adalah surah yang ke-26 dan surah yang ke-28 dan surah ke-27. Dia mula dengan tosmi di apa ni 26 dan 28 tosmi dan 27 ialah tosmi. Jadi dia ada kaitan di sana. Dari segi semantik, ayat 25 janji syurga, ayat 26 pemanah nyamuk, ayat membawa makna berlapis-lapis dan dikemas jagat dan kekal. Jadi ini kita tengok video saya pelanggan lebih jelas. 27 dan 29. 27 campur 28 campur 29. 28 campur 29. 1 sampai 3. Jadi tema ni saling berkaitan. Corak bangka. Ayat 29, 2 kuasa 2, 2 apa ni 2 kuasa 2 campur 5 kuasa 2. Ayat 29 ialah berkait dengan ayat 25. Kerana 25 tadi kita pastikan ada kaitannya. Dan surah 2, surah kedua halaman 5 sekali dengan corak ini. Ini yang boleh kita baca surah 2 halaman 5, maka 2 kuasa 2 campur 5 kuasa 2 29. Sekali dengan corak ini. Matematik dan wahyu bukti akan bentuk ilahi. Yang kedua ialah 114 surah 29 campur 80. Kita perhatikan 114 titik tengah dia, separuhnya ialah 157. 157 titik tengahnya adalah 29. Ada kaitan. Dan separuh daripada 85 yang kita tengok 42.5 tadi adalah sama dengan 29 juga. Jadi semuanya jadi 29 titik tengah 29 ialah 19. Pada sekolah ada 19 huruf. Jadi kita katakan maka jadi ini adalah kerana kita buat logik dan itu satu lagi yang perlu dibincangkan. Gambar dia ada beberapa hidup mati dan kemungkinan. Jadi dia mau ataupun yang gaib engkau pengetahuan abad. Dari segi itu kita ada dua. Itu yang pertama sains dan Quran juga membawa baik makna apa yang kita tahu. Ini
Keajaibannya ialah ayat 29, tujuh langit dan pengetahuan pengetahuan kuasa ayat 29. Segi sejarah diturunkan di Madinah, ayat surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah, memotivasikan orang beriman untuk amal ibadah untuk syurga. Ayat ke-26 yang begitu menyebabkan keraguan. Ayat yang ke apa ni, 9 berpijak pada zaman namun sejarah. Konteks sejarah yang kedua ialah ayat yang ke-28 dan 29 mengukuhkan yang menyapa musyrikin dan peragu. Ayatnya memberi tanda kuih si ayat 25 harapan dalam kekacauan moden, hati lawan kesukuran walaupun pada tahun 2011 mengenai keperluan rohani. Ayat 27 dan dunia bermasalah. Ayat 29 dialog antara sains dan iman. Ayat yang ke untuk alam semesta dan logik dan sosial panduan cabaran. Ayat yang ke 25 hati ayat dan senyum menjadi suara pada perubahan pelangi. Ayat 27 mempromosikan integriti. Ayat 28 sanggup berkuasa dari ayat 29 mengenalkan itu akan membimbing ke arah kehidupan yang selamat. Belajar untuk kebenaran. Ayat 26 hikmah dalam nilai dikongsi agama lain mendapatkan jurang pemahaman. Dialog antara agama. Ayat ke-27 cakap ayat 29 keesaan Allah. Ayat 29 kawanan dan selamat titip selamat. Bicara basmalah. Senam dahulu dalam basmalah ini. Sesuai dengan lama boleh ayat dan satu keajaiban berangka. Di muka ta'alif lamim, alif lamim yang berada dalam surah Al-Baqarah, mesti memindahkan hati, membuka surah Al-Baqarah, nilai abjad 71, 1 campur 30 sampai 40. Ini adalah nilai jadi ayat yang 25 merupakan gambaran hidup mencerminkan dari sungai buah-buahan pasangan suci yang bahasa yang mengatasi. Ayat 26 menyamuk dalam antara iman dan kekuatan pada pengajar. Ayat 27 amal pada sang pembicara perjanjian hubungan dan damai menggeser tanggungjawab. Ayat 28 bagaimana dalam hidup dan kebangkitan. Jadi ayat 29 penciptaan bumi dan langit, teologi mengesahkan keagungan Allah. Peristiwa ini mengajak tadabbur. Jadi apa yang kita buat sebenarnya adalah tadabbur, menggalakkan amal soleh, dekatkan diri kepada Allah, jalan kehidupan bermakna. Secara global, tema sejagat iman etika pada Indonesia.
surah seumpama surah ayat yang kedua, surah Al-Baqarah yang ditandingi selama 1400 tahun. Ada lebih bukti yang pada sumber dekat ijaz keajaiban linguistik semantik bahasa dan metafizik panduan abadi itu semua ilmu kagum dan amal. Al-Baqarah ayat 25 jalan kajian ijaz. Ini boleh didapati dalam video saya yang tentang